Told my mama she don't even gotta stress. Told God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Got this music poppin', now I'm needing checks. Told my mama she don't even gotta stress. Told God and he told me that I'm blessed. Yeah, they hating cause they know that I am next. Know I'm next, that's why they upset. I've been in the lag, got me feeling like I'm Dex. Hari ni kita berada dekat Sepang Suka International. Kita hadir untuk event Track Day Aprilia bersama dengan Castrol. So, sekarang kita nak masuk dalam sana. Kita nak tanya rider-rider kat dalam tu, adakah diorang guna minyak Castrol ni. Fungsi utama Castrol Power One Ultimate ni, kita keep engine cool. So, kita nak test dekat rider kat dalam sana, adakah minyak ni kekalkan engine diorang sejuk ke tak. So, jom kita masuk dalam cari rider-rider yang pakai minyak Castrol Power One Ultimate. So sekarang kita berada dengan rider perempuan. Nama apa? Mimi. So nama dia Mimi. So tadi kita tengok dia main trail dekat sana. So kita nak tahu dia pakai minyak enjin apa. Dia pakai minyak Castrol Power One Ultimate. Betul ke minyak ni, orang cakap kan minyak ni boleh kekalkan sejuk? Memang betul, sepanjang main track tadi memang temperature tak naik. Memang maintain je lah dengan pakai minyak ni. Memang minyak ni best dan power. Tadi kita nampak dia dekat dalam track. Oh, my corner semua. So kita nak interview dia sikit lah. Okay abang, nama apa? Nama saya Mirza Mazlan. Saya pakai motor Aprilia RS 660 Extrema. So ni special edition. So ni minyak Castrol Power One Ultimate. Minyak Castrol Power ni kita terkenal dengan Kit Cool Engine. So kita nak tanya dia, betul ke minyak enjin Castrol Power One ni boleh kekalkan enjin sejuk? Alright, jadi so far saya pakai minyak ni. So far saya tengok temperature masih maintain. Dia tak ada tinggi sangat, tak ada bawah sangat. Dia ngam je. So dia maintain performance So dia punya shifting pun smooth. Okay, jadi riding experience tu dia maintain je.